Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Puteri Zahra melaporkan dari SK Salak. Mutakhir ini, isu sosial murid semakin menjadi perhatian ramai. Ada yang mengatakan nilai hormat, disiplin dan adab semakin terhakis. Benarkah perkara ini sedang berlaku atau adakah ia hanya tanggapan dari segelintir pihak? Hari ini kita akan meninjau sendiri situasi di sekolah dan mendapat pandangan daripada warga sekolah bagi memahami isu ini dengan lebih mendalam. Bagi mendapatkan jawapannya, mari kita temui beberapa individu untuk berkongsi pandangan mereka. Jom. Sekarang saya bersama-sama dengan Guru Besar Sekolah Kebangsaan Paya Salak. Saya ada sedikit pertanyaan. Apakah cabaran terbesar yang dihadapi oleh pihak sekolah untuk membentuk sasiah murid? Okay, Assalamualaikum. Cabaran terbesar dalam membentuk sasiah murid kita pada hari ini, sebenarnya di sekolah kita hanya mendidik di sekolah. Sepatutnya dalam mendidik murid-murid ni untuk sasiah dia, kita bermula dari rumah. Sekolah hanya beberapa jam saja kita berada dan di rumah sepenuhnya bersama ibu bapa. Jadi di sini pendidikan sasiah ni perlu diteruskan di rumah. Ada pendapat Puan, apakah faktor yang menyebabkan berlakunya kemerosatan sasiah dalam kalangan murid? Pertama sekali, gadget. Jadi orang kata pengaruh yang besar sekali dalam membentuk sasiah murid. Kenapa? Gadget ni macam-macam jenis benda. Jadi untuk kawalan dia, pertama sekali di rumah lah. Mak, ibu bapa kamu perlu kawal. Kami di sekolah hanya mengajar, membentuk. Jadi semua apa-apa pun base dari rumah. Terima kasih. Sama. Jadi sekarang marilah kita berjumpa dengan Puan Suryana. Jom. Bagaimanakah Puan Suryana menangani murid yang sering melakukan kesalahan disiplin? Okay, terima kasih atas soalan itu tadi. Untuk saya sebagai penolong kanan HEM, selalunya sekiranya saya menerima masalah-masalah disiplin, saya akan merujuk kepada guru kelas terlebih dahulu. Guru kelas akan menjalankan siasatan dan laporan-laporan tersebut akan disampaikan kepada saya. Laporan tersebut berbentuk laporan daripada pengadu, yang diadu. Okey, daripada laporan tersebut, kita akan bersama-samalah menilai kesalahan mereka dan sekiranya mereka itu didapati bersalah, mereka akan diberi denda iaitu 100 kali berselawat. Apakah usaha atau program yang telah dilaksanakan oleh pihak sekolah untuk membentuk sasiah yang cemerlang? Okey, untuk mendapatkan sasiah yang cemerlang, ia sangat berkait rapat dengan kerohanian. Jadi, program-program yang berbentuk kerohanian yang dilaksanakan di sekolah adalah bacaan surah Al-Kahfi pada hari Selasa, Rabu dan juga Khamis, dan bacaan surah Yasin ataupun Al-Maksurat pada hari Jumaat. Pada hari Jumaat juga kita ada penerangan tentang hadis 40 dan bersama-sama dengan penolong kanan HEM selama 2 minit untuk saya sampaikan teguran-teguran, nasihat-nasihat dan maklumat yang berkaitan dengan kemenjadian sasiah murid. Terima kasih. Sama-sama. Sekarang kita akan berjumpa dengan Ustazah Zahra. Jom. Adakah penggunaan media sosial dan gadget memberi kesan kepada tingkah laku murid? Bagaimana? Penggunaan gadget memberi kesan kepada tingkah laku murid. Kesan positif contoh dia dapat menambah kemahiran murid dalam penggunaan alat digital. Tapi kesan negatif dia, banyaklah kesan negatif dia, mengganggu tumpuan murid belajar, pembahagian masa jika ibu bapa tidak mengawal penggunaan. Cara murid mengatasi masalah mungkin berpandukan kepada seseorang yang dia tidak kenali sebagai panduan kepada murid ini melakukan tindakan lah. Bagaimanakah kaunseling membantu murid yang sedang menghadapi masalah disiplin atau sasiah? Kaunseling akan membantu murid mengurus emosi dan membimbing murid membuat keputusan yang betul. Bahagian kaunseling juga akan bekerjasama dengan guru serta ibu bapa bagi memberi sokongan yang berterusan agar murid dapat berubah kepada lebih berdisiplin, lebih bertanggungjawab dan berakhlak mulia. InsyaAllah. Terima kasih. Kesimpulannya, kecemerlangan seseorang bukan hanya dinilai melalui keputusan peperiksaan, tetapi juga melalui akhlak dan sasiahnya. Marilah kita bersama-sama menjadi murid yang bukan sahaja bijak, malah beradab, berintegriti dan menjadi contoh kepada orang lain. Saya Puteri Zahra melaporkan dari SK Paya Salak. Terima kasih.